Aku perasan juga sejak kebelakangan ni ramai sangat terfokus dekat model Pro sampaikan kewujudan Vivo X300 versi biasa ni macam anak kedua yang dilupakan, atau bahasa mudahnya tak ramai pun ambil kisah. Tapi itulah, kalau kita tengok dari sudut yang beza, Vivo X300 ni sebenarnya layak je untuk duduk sebaring dengan flagship yang lain. Jadi biar aku share 3 punca utama kenapa aku enjoy gila dengan smartphone ni. Yang pertama, sebab spek wise yang dia ada. Walaupun harga dia murah RM1,000 dari model Pro, dia masih guna chipset yang sama tau, iaitu MediaTek Dimensity 9500. Boleh kata sebuah prosesor yang top tier sekarang lah. Kalau main game akan dapat frame rate ultra dan benchmark score dia pun antara yang the best. Kena pula bila kita padankan dengan Oreo S6 yang terbaru, lagilah rasa ekstra puas kan. Bagi aku, Oreo S6 ni memang penambah perisa lah. UI dia rasa lebih fluid, animation nampak lebih matang dan dia dah tak terlalu boring macam dulu. Even features Origin Island pun dah ada tau sekarang. Kira lagi senang lah kita nak access media, timer dan lain-lain tanpa perlu pergi dekat apps tu macam dulu lagi. Lepas tu yang kedua, dari segi sizing. Kalau korang nak tahu, Vivo X300 ni serius kecil gila. Dia punya screen cuma 6.31 inci je. Tapi walaupun kecil, Vivo tak kompromi lah kualiti dia. Korang still dapat LTP AMOLED, panel 1.5K dan paling best, dia ada bateri berkapasiti 6040 mAh, which is memang besar untuk saiz smartphone yang compact. And last but not least adalah pada bahagian kamera. Aku sedar kamera dia tak adalah setanding model Pro, tapi dengan kehadiran 200MP main sensor bersama 50MP untuk ultra wide dan telephoto lens, bagi aku hasil dia tu tetap solid. Aku still enjoy untuk snap pelbagai jenis gambar. Macam hari tu aku dah pergi zoo untuk test kamera dia, and so far hasil dari 10x zoom ni pun quite impressive. And then ada juga aku test gambar waktu malam. Serius, aku cukup suka bila kamera dia ni pandai tau untuk counter cahaya supaya gambar tu tak overexpose dan kadar noise pun kurang kelihatan. Cuma yelah, kamera dia ni akan mula struggle sikit bila kita zoom lebih dari 10 kali. Contohnya kita nak zoom 30 kali zoom ke, dekat sini details dia dah mula drop. Tapi untuk casual user, korang nak pergi travel, snap gambar, kamera dia ni dah lebih dari cukup. So macam nice kan? Sebab itulah aku cakap, kita patut bagi perhatian juga dekat model non-pro macam Vivo X300 ni. Yes, aku akui ada certain part dia kurang sikit, tapi secara keseluruhannya dia ada phone compact yang superb juga. So kalau korang mencari sebuah smartphone yang kecil-kecil cili padi, baik beli je Vivo X300 ni.